untuk mengupas tentang isu tajuk kita pada malam ini, iaitu apa ertinya saya menganut Islam. Jadi untuk makluman hadirin hadirat ni rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Muhammad Ibrahim ada masalah sedikit, dia akan sampai. Cuma pada malam ini moderatornya diambil alih sebentar oleh Bro Firdaus. Untuk makluman pengenalan sedikit, Bro Firdaus ini merupakan pengasas dan presiden sebuah pertubuhan dakwah Islam, iaitu Multiracial Reversed Muslim ataupun MRM, dan seterusnya. Dr. Anwar Seng ataupun An Abdullah berkelulusan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi Universiti Malaya, juga merupakan penolong Setiausaha Kehormat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, iaitu PERKIM. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, mudah-mudahan kita mendapat input sedikit sebanyak dan barakah pada malam ini. Jadi untuk meneruskan, saya serahkan majlis pada malam ini kepada Bro Firdaus. Dengan itu saya serahkan majlis, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina innallahi Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis, rakan panelis saya Dr. Anwar Seng, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengalukan kehadiran anda dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengurusi majlis bahawa Ustaz Mat Cina dia mengalami sedikit kesulitan, tetapi insya-Allah beliau akan bersama dengan kita semua insya-Allah. Jadi mau tidak mau saya akan menjadi moderator bidang terjun buat sementara waktu. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Forum malam ini bertajuk apa erti saya menganut agama Islam. Dan sebagaimana yang juga di antara kita maklum, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama yang merupakan tajuk yang sama tentang tajuk ini, iaitu apa erti saya menganut Islam. Dan sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan juga ketahui, bahawa Islam bukannya agama yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lampau. Itu salah faham. Tetapi agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia sekalian. Jadi untuk membawa kita kepada perbincangan pada malam ini, jadi sudah tentu saya menjadi bidang terjun moderator. Jadi sudah tentu soalan pertama sudah tentu akan diajukan kepada Dr. Anwar Seng. Namun ingin saya juga kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, forum kita pada malam ini akan berlangsung sebanyak 3 pusingan. 2 pusingan kepada panelis dan 1 pusingan akan dibuka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tanyalah apa jua soalan pun. Terutamanya tanyalah kepada Dr. Anwar Seng dan juga Ustaz Mat Cina. Ya, itu lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan kita nak buka kepada jalan untuk forum kita pada malam ini, jadi soalan saya kepada doktor tentang topik kita. Sebagaimana kami berdua, kami tidaklah dilahirkan di dalam keluarga yang mengamalkan Islam, bukan Islam, dan kemudian kami berdua memeluk Islam. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, majoritinya di sini adalah dilahirkan dalam keluarga Islam.
Rasa bertuah ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Rasa bertuah tak? Bertuah. Jadi kalau yang lahir sebagai Islam bertuah, adakah mereka yang lahir sebagai bukan Islam itu malang? Tak. Jadi adakah Allah adil menjadikan tuan-tuan dan puan-puan lahir sebagai Muslim, manakala kami berdua pula kena cari? Itu persoalan untuk mukadimah kita, agar kita fokus sepanjang forum kita. Jadi doktor, nak tanya kepada doktor tentang topik kita pada malam ini, iaitu apa erti saya menganut Islam. Jadi apa pandangan doktor tentang topik ini dan huraiannya, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada tuan moderator, iaitu rakan dan juga sahabat dalam perjuangan dalam bidang dakwah, iaitu Ustaz Firdaus Wong, dan juga kepada seorang lagi rakan saya, iaitu Ustaz Mat Cina, ataupun nama sebenarnya iaitu Ustaz Muhammad Ibrahim. Cuma kita panggil Ustaz Mat Cina sebab mukanya nampak macam Cina, teman. Tapi hakikatnya dia bukan Cina. Begitu juga dengan iaitu kepada Tuan Imam yang sebentar tadi telah imamkan solat maghrib secara berjemaah, kepada Tok Bilar, kepada Tok Siak, dan juga kepada seluruh barisan pimpinan Masjid Bandar Baru Ampang, terutamanya kepada Tuan Nazir, berserta juga kepada seluruh ahli jawatan kuasanya, dan juga kepada para petugas yang telah sama-sama bertugas untuk memastikan supaya masjid ini sentiasa dapat kita imarahkan, dan juga kepada mereka yang turut serta sama-sama membantu mengurus dan juga mentadbirkan masjid ini. Begitu juga kepada mereka yang sentiasa memberikan sokongan dan juga dukungan yang tidak berbelah bagi terhadap setiap program dan juga aktiviti yang dianjurkan oleh pihak masjid, dan juga kepada mereka yang turut serta memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk untuk memulihkan supaya masjid ini dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan-tuan puan, muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh anak-anak Korea di sekitar masjid ini, dan juga kepada penduduk di sekitar kawasan ini, termasuk juga kepada sidang jemaah yang dapat bersama dengan kita pada malam ni, termasuk juga kepada para tetamu Allah yang ada di dalam masjid, di mana pada malam ni kita dapat bersama mendirikan solat secara berjemaah. Kita juga dapat memberikan sedikit ruang dan juga kesempatan kepada diri kita, iaitu untuk hadir ke dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah dan juga keberkatan. Semoga kehadiran kita ke dalam majlis ilmu ini, dia bukan saja dapat meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, di samping juga akidah kita sebagai seorang Muslim. Semoga juga dengan kehadiran kita ke dalam majlis ilmu ini, dia dapat menjadi satu bentuk ibadah. Dan insya-Allah kalau setiap benda yang kita lakukan menjadi satu bentuk ibadah, maka kita akan mendapat pahala, kita akan mendapat keramatan daripada Allah, kita juga akan mendapat syafaat daripada Allah. Begitu juga yang kita harap-harapkan, iaitu semoga kehadiran kita pada malam ni dia akan mendapat keridaan daripada Allah, tuan-tuan. Yang paling utama dan juga terutama, iaitu dengan kehadiran kita ke dalam majlis ilmu ini, maka dia dapat merapatkan lagi silaturahim, dia dapat memperkuatkan ukhuwah di antara kita sebagai umat Islam, di samping juga dapat membentuk persaudaraan di antara kita semua. Sebab itulah apabila kita melangkah masuk ke dalam masjid, tidak ada lagi istilah Melayu, Cina, India, Arab dan juga sebagainya. Yang ada dalam masjid ialah umat Islam, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita mengucap dua kalimah syahadah, iaitu tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad merupakan pesuruh kepada Allah. Dan juga apabila kita bersebut tentang akidah, iaitu setiap daripada kita semua berkongsi satu akidah yang sama. Sebab itulah kita merupakan umat Islam. Jadi jangan kita beza-bezakan, iaitu dari segi latar belakang, dari segi keturunan, dari segi warna kulit, dan juga daripada segi-segi yang lain. Kerana itulah yang Nabi bawa kepada kita semua, iaitu agama Islam, di mana Islam dapat menyatukan kita semua, iaitu di bawah satu akidah yang sama. Sebab itulah apabila kita sebut tentang akidah, akidah tidak ada kompromi, akidah tidak ada tolak ansur, akidah kita tak boleh berbeza pendapat, kita tak boleh berbalah dalam perkara yang berkaitan akidah, malah kita juga tak boleh ada mazhab dalam perkara yang berkaitan akidah. Berbanding dengan bab fiqah, iaitu fiqah itu maksudnya perkara furuk ataupun cabang-cabang yang tidak melibatkan persoalan akidah. Perkara itu boleh ada sedikit tolak ansur, boleh ada sedikit toleransi, termasuk juga kompromi,
Malahan kita juga ada boleh berbeza pendapat dalam perkara yang berkaitan dengan fiqah. Sebab itulah dalam bab fiqah kita berpegang kepada 4 mazhab, iaitu dalam Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki, tuan-tuan. Sebab itulah kemampuan yang sekalian, iaitu perbezaan dari segi mazhab tidak merosakkan pegangan kita sebagai seorang Muslim, sama ada itikad kita, keimanan kita, iaitu selagi mana iaitu perkara itu tidak menjejaskan keyakinan kita kepada Allah, tuan-tuan. Sebab itulah bila sebut tentang bab mazhab, jadi bila disebut tentang benda ini, iaitu sebab itulah kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, kita jangan terkejut, iaitu kalau kita tengok dari segi amalannya mungkin ada sedikit perbezaan, tetapi dari segi pegangan akidahnya tetap sama dengan kita. Cuma umat Islam dekat Asia Tenggara, umat Islam dekat Malaysia, umat Islam dekat Indonesia, umat Islam dekat Singapura, umat Islam dekat Brunei, umat Islam dekat selatan Thailand dan juga Filipin, iaitu mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke negara China, umat Islam dekat negara China, mereka berpegang kepada mazhab Hanafi, tuan-tuan. Begitu juga dengan majoriti umat Islam dekat negeri India, mereka juga berpegang kepada mazhab Hanafi dalam bab fiqah, tuan-tuan. Kalau kita pergi ke sebelah utara Afrika, iaitu kebanyakan penduduk dekat sana mereka berpegang kepada mazhab Maliki. Dan kalau kita pergi ke sebelah Timur Tengah, umat Islam dekat sana berpegang kepada mazhab Hambali, tuan-tuan. Jadi perbezaan dari segi mazhab, iaitu contohnya mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Syafi'i ni cara kita ambil wuduk ada sedikit perbezaan, iaitu dengan umat Islam dekat negeri China ambil wuduk, sebab mereka berpegang kepada mazhab Hanafi. Di mana kalau ikut mazhab Syafi'i, apabila kita ambil wuduk, apabila kita alirkan air itu kepada tangan kita, maka air itu mesti melepasi bahagian siku, tuan-tuan. Tetapi kalau ikut mazhab Hanafi, air yang kita alirkan pada tangan kita waktu kita ambil wuduk hanya setakat cukup memadai, iaitu menyentuh pada bahagian siku, tak perlu melepasi bahagian siku. Jadi benda itu ada sedikit perbezaan yang tidak merosakkan akidah kita. Begitu juga kalau kita pergi ke negara China, jangan kita terkejut sebab wanita-wanita Muslim dekat negeri China apabila mereka bersolat, mereka tak pakai telekung, tuan-tuan. Mereka cuma pakai tudung. Bahagian kakinya juga tak bertutup sebab mereka ikut mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Syafi'i, wanita apabila bersolat, bahagian kakinya kena bertutup. Begitu juga kalau kita dengan laungan azan yang dibunyikan dekat masjid dekat negeri China, iaitu bunyi laungan azannya tak sama dengan bunyi laungan azan yang ada dekat Malaysia. Di mana cuma dari segi bunyi ni tak sama, tetapi isi kandungannya masih sama, tuan-tuan. Pasal apa bunyi tak sama? Sebab lidah tak sama, tuan-tuan. Iaitu lidah orang Cina tak sama dengan lidah orang Melayu, lidah orang Melayu tak sama dengan lidah orang India, lidah orang India tak sama dengan lidah orang Arab, lidah orang Arab tak sama dengan lidah orang Afrika. Pasal apa lidah kita tak sama? Sebab budaya dan juga corak pemakanan kita tak sama, tuan-tuan. Iaitu orang Cina suka makan makanan panas, sebab itulah lidahnya jadi keras. Orang Melayu suka makan makanan pedas, lidahnya jadi lembut, tuan-tuan. Orang India suka makanan yang berminyak, lidahnya jadi berbelit-belit, tuan-tuan. Dan orang Arab pula, iaitu lidahnya kasar, tuan-tuan. Pasal apa? Makannya dia kering, tuan-tuan. Kalau kita pergi ke negara Arab, biasanya dekat Arab tu mereka makan jarang ada kuah. Sedangkan kita dekat Malaysia, terutama orang Melayu, kalau makan tak ada kuah tak boleh nak telan, tuan-tuan. Orang Cina pula kalau makan mesti ada sup. Orang India makan mesti ada kari, tuan-tuan. Jadi itu dari segi budaya, dari segi corak pemakanan. Bermakna benda itu boleh kita betul langsung. Jadi benda itu tak jadi halangan, iaitu untuk kita bersama, untuk sama-sama kita berpegang kepada akidah Islamiah. Dan apabila kita sebut tentang akidah, iaitu akidah kita pegang itu ada kaitan itikad. Sebab itulah itikad kita sebagai orang Islam tak boleh sama dengan itikad orang Kristian, tak boleh sama dengan itikad penganut agama Hindu, tak boleh sama dengan itikad penganut agama Buddha, agama Bahai dan juga sebagainya. Iaitu apa maknanya itikad? Itikad itu maksudnya iaitu keyakinan kita, kepercayaan kita, pegangan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hari akhirat, syurga dan juga neraka. Itu namakan sebagai itikad. Iaitu contohnya di kalangan orang Kristian. Sebab saya tertarik, iaitu Ustaz Prida Wong ada bawa buku berkaitan dengan agama Yahudi, Kristian, Hindu dan juga Buddha. Iaitu kalau mengikut orang-orang Kristian dari segi itikad dia, itikad itu sebenarnya sudah menyeleweng daripada itikad yang sebenar yang diajak oleh Nabi Isa, iaitu mengikut keyakinan orang-orang Kristian, iaitu bahawa iaitu Tuhan mempunyai anak, Tuhan beranak.
iaitu ada konsep Trinity tuan. Sedangkan dalam Islam ni, iaitu kita beriktikad, kita berpegang pada iktikad bahawa Allah tidak beranak, Allah juga tidak diperanakkan. Malahan kita tak boleh samakan Allah dengan manusia, tak boleh samakan Allah dengan binatang, tak boleh samakan Allah dengan pokok, tak boleh samakan Allah dengan berhala, tak boleh samakan Allah dengan patung, tak boleh samakan Allah dengan batu, tak boleh samakan Allah dengan keramat, tak boleh samakan Allah dengan apa saja benda yang ada dalam dunia ni. Begitu juga dalam etika kita sebagai seorang yang beragama Islam, iaitu kita juga kena berpegang kepada keyakinan bahawa kita tak boleh bandingkan Allah dengan apa saja benda yang ada dekat alam semesta ni. Jadi Allah tak boleh disamakan dengan makhluk, Allah juga tak boleh kita bandingkan dengan makhluk. Itu namakan sebagai etikat tuan. Jadi tuan-tuan puan yang saya sekalian, dan itulah artinya apabila saya peluk agama Islam, dan itulah yang saya belajar, iaitu bab yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah itulah yang menjadikan saya seorang yang beragama Islam, di mana apabila kita sebut tentang agama Islam, Islam tak boleh kita lari daripada akidah. Iaitu apabila akidah kita dah lari, bermakna kita dah terkeluar sebagai seorang yang beragama Islam. Sebab itulah akidah itu mesti ikut apa yang ada di dalam agama Islam, di mana apabila kita sebut tentang agama Islam, Islam itu juga perlu kita fahami. Sebab itulah apabila kita peluk agama Islam, iaitu kita bukan ikut-ikutan. Kita bukan saja ikut orang lain peluk agama Islam, ataupun kita nak berkahwin dengan orang Islam, ataupun disebabkan oleh ganjaran untuk mendapat berbagai bentuk kemudahan, di mana tujuannya iaitu kami peluk agama Islam, iaitu sebab iaitu dalam Islam tu ada pelbagai ilmu yang boleh kita pelajari. Sebab itulah anut Islam tu mesti kita anut dengan ilmu. Sebab itulah saya belajar agama Islam sebelum saya peluk agama Islam. Kebanyakan daripada saudara baru, iaitu mereka belajar Islam selepas mereka peluk agama Islam. Tapi saya belajar dulu, saya memahami dulu, saya menghayati, dan apabila betul-betul saya yakin, baru saya mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi apabila kita sebut tentang ertinya kita peluk agama Islam, bermakna kita kena peluk dengan berlandasan kepada ilmu, iaitu amalan tanpa ilmu, amalan itu akan menjadi sia-sia terbuat. Jadi setiap benda kita buat mesti berlandaskan kepada ilmu. Contohnya solat mesti ada ilmu, berpuasa ada ilmu, zakat ada ilmu, haji ada ilmu. Begitu juga nak baca Al-Quran, mesti kita belajar ilmu membaca Al-Quran dan juga sebagainya tuan. Jadi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak beramal tuan? Yang kedua pula, apabila kita tidak ada ilmu, maka kita mudah akan terpengaruh dengan berbagai bentuk ajaran sesat. Di mana sebelum saya peluk agama Islam, semua ajaran saya kaji tuan. Saya pakar tentang gerakan Darul Arkam. Saya punya kepakaran dalam bidang akademik, iaitu tentang gerakan Islam. Saya mengkaji gerakan-gerakan Islam yang ada dekat Malaysia. Dalam masa yang sama, saya juga banyak mengkaji tentang kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Dan saya sekarang banyak fokus untuk mengkaji, iaitu tentang kumpulan-kumpulan tarekat. Itu saya punya bidang dia. Iaitu bila sebut tentang ajaran sesat ini, saya baru balik daripada Muazzam Shah, iaitu saya berceramah dekat masjid besar dekat Muazzam Shah, masjid lama dekat Bandar Muazzam Shah. Dan sewaktu saya berceramah dekat Bandar Muazzam Shah, iaitu saya bertemu dengan seorang penguatkuasa agama Jabatan Islam Negeri Pahang yang mengkaji tentang satu kumpulan ajaran sesat yang pernah menimbulkan kontroversi, yang menjadi perhatian masyarakat, iaitu beberapa tahun yang lepas, iaitu kumpulan ajaran Tuhan Harun tuan. Pernah dengar tak tentang Tuhan Harun? Bayangkan ada orang sembah Harun sebagai Tuhan tuan, tapi Tuhan sudah mati tuan. Tuhan boleh jatuh sakit, Tuhan boleh kena stroke tuan. Di mana bila bersembah dengan dia, saya pun naik pelik juga tuan-puan, kenapa orang boleh ikut dengan ajaran Tuhan Harun yang berlawanan dengan agama Islam, yang bercanggah dengan syariat Islam, syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah, iaitu dia tidak menganjurkan umat Islam untuk bersolat. Dia kata orang Islam tak perlu bersolat, kalau nak bersolat cuma niat saja dah hati. Jadi itu berlawanan dengan syariat. Jadi termampuan yang saya sekalian, dan bila sebut tentang Tuhan Harun ini, rupa-rupanya baru saya dapat tahu, iaitu sewaktu dia menyiasat kes berkaitan dengan Tuan Harun, iaitu kesnya akhirnya bawa kepada kematian ketuanya sendiri, iaitu ketua penguasa agama Islam di Pahang ditembak mati oleh pengikut Tuan Harun. Di mana dia beritahu kepada saya, Tuan Harun ini sangat kaya. Sewaktu mereka buat siasatan, mereka mendapati dalam akaun bank dia ada lebih daripada 4 juta ringgit tuan.
Dan wang itu telah dibekukan. Itu wang yang dikesan dalam bank account, belum lagi wang-wang yang tak disimpan dalam bank, tuan-tuan. Jadi saya ingatkan, Tuhan Harun itu jadi kaya ni sebab pengikut-pengikut dia bagi duit. Rupa-rupanya sebalik, tuan-tuan. Tuhan Harun yang bagi duit pada pengikut-pengikut dia. Ikut ranking dia, ada yang dapat 5,000 satu bulan, ada yang dapat 3,000 satu bulan, ada yang dapat 1,000 satu bulan, berdasarkan kepada kedudukan jawatannya dalam kumpulan tersebut. Tapi nak tunjukkan ilmu itu penting. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Itu baru Tuhan Harun yang berpusat dekat Pahang. Belum lagi cerita pasal Ayapin yang berpusat dekat Terengganu, tuan-tuan, yang pernah wujudkan kerajaan langit dekat Besut, tuan-tuan. Iaitu Ayapin lagi tak munasabah, tuan-tuan. Iaitu saya tak pernah jumpa satu ajaran yang begitu sesat seperti mana ajaran Ayapin, tuan-tuan. Yang setengah-setengah orang kata sudah jadi ayapan, tuan-tuan. Di mana Ayapin pernah hadir dalam sebuah upacara keagamaan Hindu dekat Batu Kem. Sewaktu dekat Batu Kem, iaitu pengikut-pengikut Ayapin sembahnya sebagai jermaan kepada Dewa Vishnu. Dan sewaktu Ayapin hadir dalam satu upacara keagamaan Hindu dekat setapak, iaitu pengikut-pengikut dia sembah dia sebagai jermaan kepada Dewa Baswan. Dan Ayapin juga pernah hadir dalam satu upacara keagamaan Hindu, iaitu dekat Batu 14 Gombak. Sewaktu dekat sana, iaitu pengikut-pengikut dia cuci kaki dia dengan air susu lembu, kemudian campur dengan sedikit kunyit, campur dengan garam, dan mereka minum air basuhan tersebut. Nak tunjukkan betapa jahilnya setengah-setengah daripada pengikut-pengikut dia dalam sembah dia, lepas itu minum air basuhan dia. Kalau yang ikut dia daripada kalangan orang bukan Islam, kita boleh terima. Tapi majoriti daripada pengikut Ayapin terdiri daripada orang Melayu, tuan-tuan. Yang paling ramai sekali ikut dengan Ayapin ialah daripada kalangan wanita-wanita. Ini saya lagi tak boleh nak faham. Kalau nak kata Ayapin itu handsome lagi saya, tuan-tuan. Frida Wong pun lagi handsome, tuan-tuan. Dia tu kurus kering macam cicak kubing. Bukan kita hina dia, dan Allah jadikan dia macam itu, kita terima, tuan-tuan. Yang kita nak tak boleh terima, dia ajar pada pengikut-pengikut dia. Dia kata dia belajar dekat langit, tiap-tiap hari boleh naik ke langit. Sedangkan baginda Rasulullah hanya naik ke langit sekali dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, tuan-tuan, iaitu merupakan mukjizat kepada Nabi. Sedangkan Ayapin bukan saja boleh naik ke langit, dia juga pernah hadir dalam mesyuarat kabinet langit, tuan-tuan. Cuma dia tak beritahu kepada kita siapa menteri kerja raya dia, siapa menteri pengangkutan dia, siapa menteri kewangan dia. Sebab itulah pentingnya apabila kita menganut agama Islam, maka kita mesti anut dengan ilmu, tuan-tuan. Jadi ilmu itu perlu kita pelajari, ilmu itu perlu kita selami, ilmu itu perlu kita hayati, dan ilmu itu perlu kita terjemahkan, iaitu dalam bentuk tindakan dan juga dalam bentuk perbuatan. Sebab itulah kemampuannya sama sekalian. Jadi apabila kita sebut tentang agama Islam, iaitu berapa ramai di antara kita ini faham apa itu agama Islam. Kita dok kata kita ni orang Islam, lahir dalam keluarga Islam, saya nak mati sebagai orang Islam, saya nak berjuang untuk Islam, saya nak berdakwah sampai ke Islam. Tapi apa itu Islam, tuan-tuan? Kalau kita mengkaji Islam, Islam itu terbina daripada 4 perkataan. Ada 4 perkataan yang terkandung dalam perkataan Islam, iaitu Islam terbina daripada perkataan istilah yang kita sebut sebagai aslamah. Islam adalah aslamah. Aslamah itu maksudnya menyerahkan diri kita kepada Allah, tuan-tuan. Jadi selagi mana kita belum serahkan diri kita kepada Allah, meletakkan seluruh keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, maka kita belum lagi beragama Islam. Itu maksudnya aslamah, tuan-tuan. Dan Islam juga terbentuk daripada satu perkataan yang disebut sebagai salimah. Islam adalah salimah. Apa itu salimah? Kita jarang bagi anak perempuan, iaitu anak kita, salimah, tuan-tuan. Yang biasa kita bagi saloma, tuan-tuan. Salimah itu maksudnya selamat. Jadi siapa-siapa yang berpegang kepada agama Islam, siapa-siapa yang beramal dengan Islam, dan siapa-siapa yang hidup berpandukan kepada agama Islam, insya-Allah dia akan selamat dekat dunia, dekat akhirat, tuan-tuan. Itu yang kedua. Dan Islam juga dikenal sebagai salamah, tadi salimah. Salamah itu maksudnya menyelamatkan. Jadi kita bukan saja nak selamat, kita juga kena menyelamatkan orang lain. Cara mana untuk menyelamatkan orang lain? Kita berkongsi Islam dengan orang lain.
Kalau kita tahu Islam itu cantik, kenapa kita tak tunjukkan kecantikan Islam kepada orang bukan Islam? Kalau kita tahu Islam itu betul, kenapa kita tidak menyampaikan kebenaran kepada orang bukan Islam? Kalau kita tahu Islam itu adil, kenapa kita tidak melaksanakan keadilan dalam masyarakat kita? Dan kalau kita tahu Islam itu syumur, kenapa kita tak jadikan Islam itu sebagai cara hidup dalam kehidupan kita? Sebab itulah perempuan yang sama sekalian, jadi kita kena menyampaikan Islam. Kita tak boleh jadikan Islam itu sebagai hak kita. Kita sebagai orang Islam ni kena menunaikan hak Allah. Apa itu hak Allah, tuan? Hak Allah itu yang pertama sekali agama Islam. Islam bukan milik siapa-siapa. Islam bukan milik orang Melayu. Islam bukan milik orang Arab. Islam bukan milik orang Cina. Islam bukan milik orang India. Islam milik Allah yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama, itu hak Allah, tuan. Yang kedua pula hak Allah ni ialah hidayah. Hidayah itu bukan hak kita, tuan. Tugas kita hanya menyampaikan Islam. Tugas kita hanya berdakwah. Tugas kita iaitu hanya nak bagi orang faham tentang agama Islam. Tetapi hak untuk bagi hidayah hanya Allah yang boleh bagi hidayah. Kita tak ada kuasa untuk bagi hidayah, iaitu contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi ni bukannya tak tahu tentang agama Islam. Orang Yahudi ni ada setengahnya dia punya ilmu tentang Islam ni lagi tinggi daripada orang-orang Islam. Dan ada setengah orang-orang Yahudi ni dia pakar Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran, dia boleh hafal Al-Quran, dia boleh terjemahkan Al-Quran, dia boleh tafsirkan Al-Quran, dan dia boleh ajar Al-Quran iaitu kepada orang lain, termasuk juga kepada orang-orang Islam sendiri. Kalau tak percaya, pergi ke UK, United Kingdom, pergi ke England. Berapa banyak universiti dekat England tu dikuasai oleh orang Yahudi. Contohnya Universiti St. Andrew, Universiti Kent, itu semua merupakan universiti Yahudi, iaitu profesor-profesor Yahudi dia ajar pengajar Islam kepada pelajar-pelajar kita daripada Malaysia, iaitu bab yang berkaitan dengan agama Islam. Kita pula belajar daripada orang Yahudi. Tetapi oleh kerana Allah tak bagi hidayah, maka mereka tak masuk agama Islam. Sebaliknya mereka terus menentang Islam. Mereka gunakan ilmu mereka untuk memerangi agama Islam, iaitu untuk memesongkan masyarakat daripada iaitu kebenaran yang terdapat pada agama Islam. Jadi perempuan yang sekalian, itu hak Allah, tuan. Yang ketiga pula hak Allah pula, iaitu masjid, tuan. Masjid surau itu rumah Allah. Masjid mungkin dia sebut rumah Allah. Ada tak kita sebut masjid itu rumah Tuan Nazir? Minta maaf, tuan. Jadi sebenarnya masjid itu kita sebut rumah Allah. Jadi kalau masjid itu hak Allah, patutnya kita jangan halang orang daripada datang ke masjid. Kita jangan wujudkan tembok memisahkan masyarakat daripada masjid. Kita kena memasyarakatkan masjid. Kita kena tarik orang datang ke masjid. Kita kena jadikan masjid selain daripada sebagai pusat untuk beribadah, masjid sebagai gerakan Islam, masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat tarbiyah, masjid sebagai tempat untuk berdakwah, masjid sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Itulah peranan dan juga fungsi masjid yang Nabi dah tunjukkan pada kita semua, tetapi kita tak ikut, tuan. Termasuk juga kita jadikan masjid sebagai pusat rujukan, iaitu kepada masyarakat kita, sama ada yang Islam atau bukan Islam, tuan. Persoalannya sekarang minta maaf, tuan, iaitu bila sebut tentang masjid ini, saya biasa dengar orang Melayu berkata, orang Islam berkata-kata bahawa orang bukan Islam tak boleh masuk dalam masjid. Orang Cina juga tak boleh masuk dalam masjid. Saya dengar beritahu Cina juga, tuan. Jadi siapa kata orang bukan Islam tak boleh masuk dalam masjid? Itu salah, tuan. Yang sebenarnya ialah orang bukan Islam dilarang daripada beriktikaf dalam masjid. Masuk dalam masjid dengan beriktikaf dalam masjid tak sama, tuan. Faham tak? Tak faham? Untuk faham tu kita mesti ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu tu, ini menyebabkan orang semakin jauh daripada masjid. Sedangkan masjid ini, insya-Allah, kalau kita gunakan betul-betul ini, orang akan tertarik kepada Islam. Orang akan dapat gambar yang betul tentang agama Islam, dan orang akhirnya akan peluk agama Islam di dalam masjid, tuan. Jadi tuan-tuan yang sama sekalian, iaitu orang bukan Islam boleh masuk dalam masjid, tapi dengan syarat. Pasal apa dengan syarat? Sebab semua benda kita buat dari Islam ada syarat. Solat ada syarat, puasa ada syarat, zakat ada syarat, haji ada syarat, wuduk ada syarat, istinja ada syarat, tayammum ada syarat, mandi wajib ada syarat, nikah juga ada syarat, tuan. Tahu tak nikah syarat? Syarat nikah. Tahu tak syarat nikah? Syarat nikah. Tahu ke tak tahu? Ini semua dah nikah ke belum? Nak tanya sikit, apakah syarat nikah?
Yang kita belajar ni rukun nikah tuan. Ini Ustaz Mat Cina. Jadi nak memperlihatkan kecinaan dia pakai baju merah tuan. Tapi tak apa. Baju merah pun tak ada masalah. Jadi apakah syarat-syarat nikah? Yang kita belajar rukun nikah. Syarat nikah, ada syarat nikah untuk wanita, ada juga syarat nikah untuk lelaki. Syarat nikah untuk wanita ni apa dia tuan? Iaitu yang pertama sekali, wanita itu mesti tidak mempunyai suami. Kalau wanita itu sudah mempunyai suami, maka dihilang kelayakan untuk menikah. Betul tak? Betul ke tak betul? Lelaki pula berbeza. Lelaki kalau sudah ada bini boleh nikah lagi tuan. Tapi poligami pun ada syarat-syaratnya juga. Yang kedua pula, iaitu syarat nikah pula untuk wanita ni, wanita mesti tidak dalam keadaan idah. Selagi mana idahnya tak habis, maka dia tak boleh menikah tuan. Lelaki tak ada idah. Yang ketiga pula syarat nikah ni, iaitu tidak berada dalam keadaan beriram. Selagi mana kita pakai ihram, kita tak tanggalkan ihram, maka kita tak boleh menikah. Malahan lelaki kalau dalam keadaan beriram juga tak boleh menikahkan orang lain. Yang keempat pula, iaitu syarat nikah ni, tak boleh menikah dengan mahram kita sendiri. Jadi perempuan yang setia maksudnya mak bapak kita sendiri, adik-beradik kandung kita sendiri, saudara-saudara setara dengan kita, itu tak boleh kita menikah tuan. Itu syarat-syarat nikah. Syarat haji pula macam mana? Saya percaya ramai di antara kita sudah pergi haji. Syarat haji pula macam mana? Syarat solat, maksudnya orang nak masuk dalam masjid ni, dia mesti ikut syarat. Apakah syarat dia? Yang pertama sekali, dia mesti ikut peraturan masjid. Yang kedua pula, dia mesti masuk dengan niat yang betul, nawai itu yang betul. Yang ketiga pula, dia mesti masuk jangan bawa kerosakan pada masjid. Yang keempat pula, syarat untuk masuk dalam masjid bukan saja untuk orang bukan Islam, untuk kita orang Islam juga mesti ikut syariat, iaitu mesti dalam keadaan tutup aurat, mesti dalam keadaan bersih. Jadi perempuannya sama sekalian, itu syarat-syarat untuk masuk ke dalam masjid. Jadi orang bukan Islam boleh masuk dalam masjid dengan syarat, tetapi mereka diharamkan, mereka tak dibenarkan, mereka dilarang beriktikaf dalam masjid. Beriktikaf masjid contohnya duduk dalam masjid, tinggal dalam masjid, diam dalam masjid. Itu yang tak dibenarkan kepada orang bukan Islam tuan. Sebab itulah alhamdulillah, iaitu kita sekarang nak jadikan masjid sebagai pusat untuk berdakwah, kerana masyarakat semakin faham. Iaitu di antara yang kami tengah buat, iaitu kami nak buat masjid Senebina Cina. Dan insya-Allah masjid Senebina Cina yang kelima akan kita buat dekat negeri Johor. Kita setakat ini sudah ada 4 buah masjid Senebina Cina. Masjid Senebina Cina yang pertama sekali dibina dekat Malaysia, terletak dekat Ratau Panjang di Kelantan. Dibina oleh Tuan Guru Ni Aziz waktu almarhum masih lagi menjadi Menteri Besar Negeri Kelantan. Tuan dan puan dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Iaitu masjid dekat Ratau Panjang yang dinamakan sebagai Masjid Jubli Perak Tunku Ismail Putra, ataupun orang-orang Kelantan sebut sebagai Masjid Beijing tuan. Itu masjid yang pertama. Masjid Cina yang kedua pula dibina dekat Taman Tasik Jaya, iaitu dekat Ipoh. Saya dah 4 kali berceramah dekat masjid tersebut, di mana masjid itu asalnya masjid lama. Ia dikenali sebagai Masjid Muhammadiyah, tetapi telah dinaik taraf, diubah suai jadi Masjid Senebina Cina dan kekal dengan nama dia Masjid Muhammadiyah. Dan masjid yang ketiga ni dibina dekat Melaka, iaitu dikenali sebagai Masjid Cina Melaka. Saya pernah buat surat kepada Ketua Menteri Melaka, iaitu mencadangkan supaya Masjid Cina dekat Melaka itu diletak nama iaitu Masjid Haji Muhammad Cheng Ho. Tapi dia tak bagi respon. Dia terus kekalkan dengan cadangan asal, iaitu tetap bubuh masjid itu sebagai Masjid Cina Negeri Melaka, Masjid Cina Melaka. Dan setakat ini Masjid Cina Melaka itu yang paling besar, ia terletak dekat Kerubung berhadapan dengan Stadium Han Jebat. Terpuan dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Saya belum sampai. Saya belum sampai. Belum sampai lagi. Ustaz Mat Cina belum sampai lagi. Patut ni ustaz kena sampai ni. Masa dah sampai dah. Masa sampai. Tak apa, sekejap lagi. Sebab apa? Sebab saya bagi drag sikit, sebab sementara tunggu Ustaz Mat Cina dia datang. Masuk saja suruh stop tuan. Tak ada tuan. Bagi ruang sebab dia ada penutup dia. Kalau dia tak ada penutup dia akan hanging tuan.
Sekadar saya nak cerita apa artinya masuk agama Islam. Sebab itulah kemampuan itu yang ketiga. Dan ada lagi satu masjid Cina yang sudah dibina dekat Georgetown, iaitu dekat Pulau Pinang. Itu masjid baru siap 2 tahun yang lepas. Saya terlibat secara langsung dalam pembinaan masjid tersebut, iaitu jumpa dengan Gubernur Pulau Pinang, jumpa dengan Esko Agama Pulau Pinang, minta tanah, tapi dia kata tak ada tanah. Cuma dicadangkan ada satu masjid lama yang dikenali sebagai Masjid Titipapan. Masjid Titipapan itulah kita ubah suai jadi Masjid Cina. Jadi kekal dengan nama Masjid Cina, iaitu Masjid Titipapan. Dan ada lagi satu masjid insya-Allah kita akan buat, iaitu dekat Mount Austin, 10 km daripada Johor Bahru. Dan saya baru-baru ini beberapa bulan lepas dilantik sebagai setiausaha jawatan kuasa pembina masjid Tunku Abdul Jalil Sultan Ibrahim Johor Darul Ta'zim. Di mana pembina masjid Cina itu mendapat perkenan daripada Sultan Johor. Sebab itulah dia minta dibubur nama anak dia meninggal dunia yang kena kanser, iaitu Tunku Abdul Jalil pada masjid tersebut. Di mana masjid yang kita akan buat itu, kita ada dapat satu tanah 5.6 ekar, iaitu wakaf untuk buat masjid. Dan di atas tapak tanah itu kita akan buat masjid Cina yang paling besar sekali dekat Malaysia, iaitu dengan kos 28 juta ringgit terbuat. Dan masjid itu apabila siap nanti, dia akan mempunyai 2 menara, 2 tingkat terbuat, dan boleh menampung lebih daripada 5,000 jemaah, iaitu pada satu masa. Jadi Sultan Johor minta mengadap, cuma dia belum bagi tarikh lagi, iaitu untuk mengadap dia, untuk bagi briefing, iaitu tentang masjid yang kita nak buat dekat negeri Johor. Masjid yang kita nak buat dekat Johor itu tak ada kaitan dengan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Dia tidak melibatkan pihak Perkim, dia tidak melibatkan mana-mana NGO. Cuma kita ada satu jawatan kuasa khas yang dilantik. Jawatan kuasa itulah yang akan menggerakkan pembinaan masjid Cina tersebut. Inilah di antara sebahagian daripada ertinya saya masuk agama Islam, iaitu untuk melihat supaya Islam itu dapat kita tegakkan, Islam itu dapat kita laksanakan, Islam itu dapat kita imarahkan, dan Islam itu dapat kita sampaikan khususnya kepada masyarakat non-Muslim melalui berbagai bentuk kaedah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah tuan-tuan. Jadi cukup sekadar ini. Jadi saya minta maaf kepada Ustaz Macina, iaitu sebenarnya saya baru start saya tuan-tuan. Jadi baru start, jadi saya minta maaf kepada Ustaz Macina, iaitu kerana ambil masa terlebih sedikit. Itu perkara biasa.